Ni kontroversi sikit soalan. Kontroversi sikit Okey. Andai kata Muhammad, andai kata kerajaan Selangor tumbang pada PRU yang akan datang, apakah janji atau dasar pada institusi pendidikan di Selangor? Adakah UNISEL menjadi IPTA? Adakah kuis di Nak Taraf menjadi universiti penuh? Adakah kahwin percuma ada? Macam mana? Macam mana tu yang Muhammad? Silakan komen. Saudara Naim, saya nak mulakan dengan membuat sedikit himbauan-himbauan semenjak Kerajaan Pakatan pimpin negeri Selangor, apa yang hilang pendidikan di negeri Selangor. Okey. Kita bincang kalau pendidikan ini disebut tadi KUIS, UNISEL, INSPAN, tapi ada satu perkara yang kita lupa, iaitu Yayasan Selangor. Okey, Yayasan Selangor ini majoriti daripada produk mereka adalah anak-anak kampung yang dulu penilaian darjah 5, kemudian diletakkan di asrama-asrama terpilih, sama ada di asrama Nur Ashikin, kemudian di Kampung Pandan, kemudian asrama-asrama yang ada di Kelang dan sebagainya. Tetapi apabila sahaja Kerajaan Pakatan ambil alih pada 2008, 2010 dia menutup IKYS Bagan Terap Sungai Besar. Dan IKYS ini adalah tempat anak-anak muda Melayu belajar elektronik, belajar aircon, dan alasan yang diberikan oleh kerajaan negeri pada ketika itu ialah kerana ianya tidak menguntungkan. Dan ini timbul persoalan kepada kita rakyat biasa, ialah sejak bila pula institusi pendidikan ini menjadi elemen yang harus menguntungkan, kerana ia merupakan institusi yang dibina di bawah Yayasan Selangor, yang mana majoriti semua sedia maklum di Selangor ini, kalau sebut Yayasan Selangor, inilah tempat anak-anak muda yang keputusan tidak begitu bagus tetapi diasuh dengan baik. Ini semua tahu. Apa lagi yang berlaku? Semua sedia maklum soal asrama Tuh Puan Nur Ashikin di Kampung Pandan. Kan? Setakat hari ini tidak ada status. Apabila kita lihat asrama tersebut masih begitu, tidak ada perancangan baru. IKYS di Bagan Terap juga tidak ada perancangan baru. Dan kalau kita lihat aset-aset Yayasan Selangor, terutama yang ada di Bukit Bintang, yang pada anggaran kajian saya ialah kerana semua penyewa-penyewa dikeluarkan kerana baik pulih mahu dilakukan, kita kehilangan, Yayasan Selangor kehilangan income sebanyak hampir RM80,000 sebulan. Tuan-tuan bayangkan RM80,000 sebulan, kalau kita kali 12 kali dengan 3 tahun. Jadi kalaulah sumber ini boleh digunakan memberikan anak-anak Selangor daripada segi pendidikan, bukankah ini lebih baik lagi? Sebut soal Yayasan Selangor, kita tidak boleh lari daripada UNISEL. Dan saya memang dengan Exco yang lepas, Dr. Halimah, memang ini kadang-kadang dia marah juga. Sungai Panjang ni banyak sangatlah mulut dia. Saya selalu usik-usik dia berkaitan dengan UNISEL atas fakta-fakta yang saya perolehi. Betul, benar, kerugian sebanyak 37 juta itu kan disebut beberapa kali, dan disebut juga beberapa kali tentang soal unjuran pelajar yang kurang. Dan kita sedia maklum, sekiranya unjuran pelajar ini tidak menepati tahap yang ditetapkan, ditentukan, maka akhirnya nanti sudah tentulah kerajaan negeri yang akan memberikan peruntukan berterusan. Jadi saya fikir ini cabaran kepada sahabat saya yang berhormat Saudara Nin Azmi berkaitan dengan UNISEL ini. Tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana harus mengeluarkan kelompok UNISEL ini atas image politikingnya. Saya fikir itu lebih penting. Saudara Nin Azmi sebut masa depan UNISEL akan diberi kepada research base. Teruskan. Kan? Yang kepada saya itu satu keadaan yang cukup bagus. Tetapi soal bagaimana image ini, salah satu utama dalam membangunkan karakter manusia ini pada saya ialah image institusi pendidikan itu sendiri. Dan image institusi pendidikan ini daripada mana kita perolehi? Kadang-kadang kita jumpa anak-anak muda, dan bila Saudara Aziz sebut ini pertama kali ke tidak, sebenarnya saya kerap juga masuk ke UNISEL, berjumpa dengan adik-adik, mendapatkan maklum balas soal bangunan mereka, soal penginapan mereka juga sedia maklum. Dan kita harap ini menjadi satu perkara yang akan dibuat penambahbaikan dan disebut tadi. Tetapi soal cabaran ini ialah sejauh mana
Dan ini soal dasar dan soal polisi. Dan dalam kita bercakap soal pendidikan ini juga, kita jangan lupa dengan kuis. Kan? Dan kita juga sedia maklum, kajian yang saya buat, pembinaan sekolah bina insan yang akhirnya memberikan peruntukan yang besar, akhirnya sekarang ini sekolah bina insan tersebut tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ada bajet yang betul-betul. Jadi tuan-tuan bayangkan bagaimana polisi-polisi, gerak kerja, penubuhan boleh dilakukan, sedangkan dalam masa yang sama peruntukan ke arah itu tidak ada. Jadi bayangkan sekolah bina insan yang sudah dibuat dan akhirnya terpaksa ditutup kerana kekangan daripada segi belanjawan. Jadi perkara-perkara inilah yang saya sebutkan tadi, dan inilah sebenarnya yang menjadi cabaran kepada kerajaan pada hari ini. Sebab apa? Government of the Day Selangor, sebab mereka sering menyebut kalimat soal transparansi, accountability dan sebagainya. Dan kalaulah Selangor tumbang, apa yang nak dibuat berkaitan dengan daripada segi pendidikan? Saya fikir dalam bahasa mudah, yang hilang itu kita kembalikan, yang sedia ada kita tambah baikkan. Itu saja. Maknanya tak ada, pelajar Universiti tak ada kawan cuma habis Apa dah? baru ingat nak undi. Hebat-hebat ni. Okey. Maka selesai sudah sesi kedua kita pada malam ni.